Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini untuk pengajian Sunan An-Nasa'i kita akan sambung bab yang ke-68 Babus Salam. Muka surat 167 bab tentang salam. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan dua hadis di bawah bab. Imam An-Nasa'i meletakkan tajuk ini untuk membincangkan hukum hakam, kaedah dan lafaz ucapan salam yang menandakan berakhirnya salam. Bab ini merangkumi perbincangan seperti cara memberi salam yang betul mengikut sunnah Nabi, bilangan salam sama ada satu atau dua salam, kedudukan salam sebagai penutup atau rukun salam. Itu yang kita akan bincang adalah tajuk-tajuk selepas. Maknanya tajuk yang kita bincang pada malam ini sudah kita kata bergerak kepada akhir salam. Daripada iftitah sampailah kepada ni. Baik. Hadis pertama iaitu hadis ke-1316. Wa biqala akhbarana Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. قال حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال حدثني عبد الله بن جعفر وهو ابن المسور المخرمي عن إسماعيل بن محمد قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Sa'ad, iaitu bapa kepada Amir. Nama Sa'ad ni maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke arah kanannya dan ke arah kirinya. Jadi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahih. Jadi hadis ini adalah sahih. Hadis riwayat Sa'ad ini menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam. Dalam riwayat berikutnya disebutkan, aku melihat Rasulullah SAW memberi salam. Jadi perkataan ara dengan baris atas atau huruf hamzah bermaksud aku melihat. Maknanya hak dia ayat ni hak dia tengok sendiri. Ini ayatnya kuat lah. Aku tengok sendiri. Aku tengok. Riwayat daripada Sa'ad ini. Kalau kita tengok hak sini, hak kata ara tu maknanya hak dalam riwayat selepas ni lah. Riwayat selepas ni. Tu disebut ara. Moga dia dua riwayat. Kalau kita tengok sini dalam riwayat ni tidak disebut Sa'ad bin Abi Waqqas ni kata ara, cuma dia kata anna Rasulullah. Tapi riwayat hak selepas ni daripada Sa'ad bin Abi Waqqas juga dia sebut kuntu ara. Mana sesungguhnya aku tengok. Itu maksud dia. Jadi frasa ke arah kanan, Syekh At-Tibi kata, iaitu pandangannya melepasi arah kanan. Sebagaimana seseorang memberi salam kepada orang yang berada sebelah kanan. Manakala ke arah kirinya menunjukkan pensyariatan memberi salam ke arah kanan, kemudian ke arah kiri. Ini ulasan Syekh At-Tibi. Dia gini, hadirat. Maksud At-Tibi ni bila dia paling tu kan, orang panggil alik kanan dia akan nampak. Bukan kata setakat tu dah habis. Dia nampak hak kanan tu. Itu maksudnya. Maknanya paling tu secara mubalarah. Bukan paling sikit-sikit itu dah. Mana paling tu habis lah. Sehingga orang dia alik nampak, tengok. Orang panggil ruangan ni dia panggil. Wajhun. Orang duduk alih ni yang nampak. Mana terang lah. Tidak sampai ke belakang gitu. Kalau ke belakang, kesek dada ni tak. Dada tu orang panggil menghadap kiblat, cuma dia tengok gitu. Assalamualaikum. Maknanya jelas tengok. Itu maksud. Bukan sikit-sikit. Kecuali orang sakit tekak tu, tu tak nak apa tu. Ni maknanya dalam keadaan biasa. Ni maknanya Syekh At-Tibi sebut ni, berdasar kepada yang disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Lepas ni dia sebut, dia tengok sendiri. Riwayat lepas ni. Ayatnya sahabat ni, oleh kerana semaya 5 kali sehari dengan Nabi, memang jelas dia tengok dia habis. Mungkin 5 kali sehari. Sebab itulah bila timbul isu apa jadi khilaf dulu 5 kali sehari. Sebab Nabi buat tu kadang-kadang gini tu jadi khilaf. Jadi kalau kita tengok khilaf tu benda-benda tidak orang panggil benda-benda tidaklah rukun.
Rokok tu ada, cuma cara rokok tu adalah sikit. Kita kata contoh akad takbir. Tu adalah, akad tu ada. Raf'ul yadain tu. Tapi setara mana? Tu berdasar kepada sahabat tengok. Asal ke akad. Sehingga sahabat kata tak ada, lepas pada kepala, lepas pada telinga. Jari ni Ibham dia panggil duduk sini. Atas gitu tak ada. Segitu ada. Bawah sikit ada. Sini pun ada. Tu. Jadi, tapi kalau akad gini, ulama kata sah juga. Tapi maknanya tak serupa dengan Nabi. Tak silah kita gitu. Sebab ibadat ni paling besar ni kalau boleh nak serupa. Sampai jari pun kita tak siap buat gitu. Sebab apa? Sahabat kata tak ada Nabi buat gitu jari. Nabi rehat ke. Tidak buka. Sebab tak apa labur tu. Tapi dia rehat ke Allah. Siapa gitu? Jelas ni. Baik, dalam riwayat berikutnya, selepas ni lah, 1317 terdapat tambahan sehingga kelihatan putih pipi je. Al-Abhari berkata, iaitu bahagian pipinya yang tidak ditumbuhi rambut. Nampak putih tu, maknanya kok ni sahabat duduk tu sahabat nampak putih tu. Mana terang, paling tu maknanya dengar orang panggil cukup macam 90 darjah juga. Jadi seolah-olah begitu. Jadi sehingga Abhari kata nampak putih pipi Nabi hak tempat tak ada janggut masa kawasan ni lah. Mengojak angin side band tu ada Nabi tebal. Yang mana ia berwarna kemerah-merah dan sampai sini. Merah, bila kata merah-merah dia sini. Kalau kita tengok dari riwayat sini. Apa dia panggil? Sini side band tak sini dekat ni. Bukan sini. Baik, maksudnya sehingga aku, yakni Sa'ad, melihat putih pipi kanan pada salam pertama dan pipi kirinya pada salam kedua. Nampak putih, maknanya jelas sungguh Nabi paling ni, bukan paling sikit-sikit. Hal ini anak petik huraya Syekh Ethiopian ni. Hal ini menjadi dalil kepada kesungguhan dalam menoleh ke kanan dan ke kiri. Baik. Imam An-Nawawi rahimahullah. Ni kita nak tengok perlu salah tu setahu mana. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah serta jumhur ulama salaf dan khalaf bahawa disunatkan salam ni kena 2 kali. Bahawa ni termasuk khilaf ni. Termasuk khilaf. Kita tengok lepas ni. Siapa ada kata kalau sekali tu tak paling pakai gitu. Assalamualaikum. Ada juga macam-macam. Adalah dalil cara dia. Tapi hak ni kuat. Hak 2 kali. Sebab Imam Nawawi kata, ini menjadi dalil kuat dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama salah dan khalaf bahawa disunatkan 2 kali salam. Imam Malik dan segolongan ulama lain berpendapat hanya disunatkan sekali salam saja. Lagu mana? Dia pakai sekali. Maksud dia gini kalau kita tengok dalam bab khilaf lah. Dia kata hak ni yang dikata ke Imam Malik dan juga segolongan ulama lain dia kata hak dikira dia panggil yang mengeluarkan kita daripada salam. Jadi hak tu maknanya kalau buat keluar tu sunat lah. Betul gitu. Tetapi dia ni nampaknya kecenderungan lebih berpada pada sekali. Sedangkan Imam Syafi'i pun kata sunat juga kedua tu. Tapi buat apa? 2 sebab Nabi buat. Kita nak letak ni wajib ni sunat, itu lain kira. Tapi buat 2 kali tu. 2 tu. Imam Malik ni dia pada memadai sekali saja. Baik, mereka berpegang dengan hadis-hadis dhaif yang tidak mampu menandingi hadis-hadis sahih. Ni kata Imam Nawawi lah. Jadi Imam Malik dia orang sependapat dia tu pergi hak dhaif. Sebelahnya hak sahih, hak salah dah khalaf pergi. Di kalangan jumhur ulama salah dah khalaf. Termasuklah Imam Syafi'i sendiri, dia kata hak itulah sebab tu lebih sahih. Jadi hak kata sekali tu, hak tu hadis-hadis dhaif. Sekiranya sabit sekalipun sebahagian daripada hadis-hadis tu, ia mesti ditafsirkan sebagai perbuatan baginda untuk menyatakan keharusan dengan salam sekali. Bukan bermakna hak sekali tu molek. Tidak. Kalau kita kan andaikan sahih. Riwayat yang dipegang oleh mazhab Malik, oleh Imam Malik, dan juga orang sependapat dengan dia, ada hadis tak buat Nabi buat sekali. Kalau kita andaikan hadis tu sahih, sebenarnya hak tu Nabi nak ayat ni hak 2 kali tu sunat. Mana sekali pun boleh dah. Sebagai nak mengeluarkan seseorang daripada sembahyang. Sebab apa? Sebab riwayat sahih banyak hak Nabi buat 2 kali. Dalam pelbagai variasi teks dia tu. Tu maksud dia ni. Para ulama yang muktabar telah bersepakat bahawa tidak wajib melainkan sekali. Hak ni semua terima ni. Terima ni memang terima. Hak wajibnya sekali. Hak tu memang sepakat. Jika seseorang melakukan sekali salam, disunatkan baginya memberi salam ke arah hadapan sahaja. Kalau dia ambil sekali, disunatkan Assalamualaikum. Tak paling. Disunatkan baginya memberi salam ke arah hadapan muka. Hadapan, tak paling. Assalamualaikum. Jadi hak berkenaan dengan paling apa tu, kita akan tengok. Ni nak ayatnya salam sekali dengan 2 kali. Baik. Jika dia melakukan 2 kali salam, dia menjadikan salam yang pertama ke arah kanan dan yang kedua ke arah kiri. Itu kalau nak buat 2. Jika perlu menoleh pada setiap salam sehingga orang yang berada di sini dapat melihat pipinya, inilah pendapat saya. Ini kalau buat 2 kali. Kena sehingga orang tepi dia nampak terang lah pipi dia tu.
Inilah pendapat yang sahih. Sebahagian daripada tokoh kami yang di mazhab Syafi'i berpendapat sehingga orang yang berada di sini dapat melihat kedua-dua pipi dia. Jika seseorang memberi kedua-dua salam ke arah kanan, atau dua-dua ke arah kiri belakang, atau ke arah depan muka dia, atau salam pertama ke arah kiri dan salam kedua ke arah kanan, jadi balik pahit begitu, maka solat dia tetap sah dan terhasillah dua kali salam tersebut, namun dia terlepas fadilat dari sudut tata cara pelaksana. Ni yang Imam Nawawi sebut dalam syarah Muslim. Khilaf sunnah lah panggil. Sah maya tu. Tak kita semaya, bukan nak sah saja. Nak fadilat. Nak kelebihan serupa dengan Nabi tu. Kesan. Waktu kita belajar ni, bos sekadar nak gitu-gitu ya dah. Sekadar nak sah. Sah belakang dah tu. Nah, itu ulasan Imam Nawawi dalam syarah Muslim jilid 5 muka surat 83. Yang ketiga, perbezaan pandangan ulama dalam hal hukum memberi salam dalam salat. Hafiz Ibn Rajab rahimahullah menyatakan dalam kitab Syarhul Bukhari, dia kata kebanyakan ulama berpendapat bahawa seseorang tidak keluar daripada salat tanpa dia kata Assalamualaikum. Kalau tak kata gitu, tidak dia keluar daripada salat. Mereka berdalilkan hadis penghalalannya ialah at-taslim. Dia kata permulaan salat at-tahrim at-takbir wat-tahlil as-salam. Itulah. Start mula jadi haramnya bila akad tangan. Tak boleh kecek, tak boleh gapo. Jadi duduk alas semaya. Start dia pada at-takbir. At-tahlil jadi keluar daripada jadi halal bila kita bagi salam. Itu dalil dia. Antara sahabat yang menyatakan bahawa penghalang salat ialah taslim adalah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Malah Imam Ahmad menukilkan perkara ini sebagai ijma' di kalangan sahabat. Itu mana ijma' di kalangan sahabat. Tak apalah. Tapi hak ni lah sebenarnya kalau ada hak tidak buat salat tu kan. Setengah ulama kata tak boleh. Setengah ulama kata sah. Tapi sekadar sah lah. Tapi tak ada kelebihan. Buat ke dia buat tu. Antara apa? Sekumpulan ulama lain pula berpendapat bahawa ni kata-kata Anak ambil ni Hafiz Ibn Rajab ni sebab apa? Sebab dia rangkumkan semua. Kalau orang lain sebut lebih kurang ni juga. Sekumpulan ulama lain pula berpendapat bahawa seseorang keluar daripada solat dengan melakukan sebarang perbuatan yang membatalkan solat seperti makan, minum, berkata-kata atau berhadas. Tetapi dia niat untuk keluar. Misalnya bila dia semaya tu, dia tak coklat tepi. Contoh. Batal kata jangan dibuat. Buat ni, dia tak email kita ni lah. Warna coklat ada tu. Contohnya. Contoh. Ni. Tapi bukan main-main tu. Contohnya dia niat keluar tu, dia ambil makannya, dia makan dia niat keluar dengan perbuatan tu. Maknanya dia membatalkan, mentahlilkan salat dengan makan, dengan niat keluar. Sebab kalau dia tidak niat keluar, jadi batal main. Ni tak dia jadi keluar. Mana tak batal? Dia jadi keluar, bukan dia batal. Tu maksud dia nya. Boleh faham? Kalau makan dengan sengaja, tidak niat keluar, jadi batal semaya, kena buat semula. Hak ni tidak, dia niat keluar, tapi melalui cara makan. Cara makan tu mana salah satu yang membatalkan semaya. Tapi oleh kerana dia niat keluar, maka jadi tak batal. Cuma dia jadi keluar. Ini merupakan pendapat Al-Hakam, Muhammad As-Sawri, Abu Hanifah. Dan murid-murid dia. Seperti Al-Auza'i serta Ishaq. Mereka tidak membezakan sama ada perkara yang membatalkan itu berlaku atas pilihan orang bersalat itu sendiri atau di luar pilihan dia. Maknanya dia pilih. Kalau dia tak pilih, asalkan dia buat gitu, jadi batal. Jadi terkeluar semaya dia. Batal tu maknanya jadi terkeluar. Kalau batal ni kena buat semula. Maksud batal tu maknanya terkeluar semaya. Syarat dia buat di hujung lah. Sebab dia buat di hujung. Diganti pada salam ni. Kukuk mana pun kita tengok ulama-ulama besar juga. Tapi ni sebenarnya ni agak terpencil sebenarnya. Kecuali Imam Abu Hanifah. Walaupun ada juga satu pendapat. Dia kata batal asal ni. Tanpa salam. Tanpa wisalam. Kecuali Imam Abu Hanifah kerana beliau berpendapat jika ia berlaku atas pilihan dia. Maka dia keluar daripada salat dengan perbuatan. Namun jika dia berlaku di luar pilihan dia. Maka salat dia batal. Hanya sebut sana. Kalau kita tengok lihat atas ni, dengan pilihan ke, tanpa pilihan ke, semua tu jadi kira-kira terkeluar daripada semaya. Imam Abu Hanifah kata, kalaulah dia buat tu dengan pilihan dia, maknanya dia niat nak batas semaya dengan makan, maka baru jadi batal. Tetapi kalau berlaku di luar pilihan, dia tidak niat nak keluar daripada semaya, maka salat dia tidak dikeluar, dikira batal. Dia kena buat semula. Nak faham? Niat keluar tu penting. Tapi kalau atas tadi tak kira niat, kata niat, kira semaya tu terkeluar. Kira tubik daripada semaya. Beliau menetapkan kewajipan keluar daripada salat dengan melakukan perbuatan yang membatalkan salat atas pilihan seseorang itu sendiri. Bukan lupa. Dia niat gitu. Kedua-dua muridnya Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyanggah beliau dalam syarat tersebut. Anak murid utama dia kata tak betul. Tidak lagu tu. Ana faham gini ni. Ana faham gini dia nak ayatnya kadar yang paling minimal. Bukan dia kata wisalah tu tak molek, dia tak ada, tak jumpa lagu tu.
Dia nak ayatnya boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i tak boleh kena wisalah. Sehingga kalau mulut sakit tak boleh bunyi assalam pun dalam hati tak apa. Mulut nak gerak pun tak boleh. Makan pun guna tipu tak masuk ke hidung. Mulut tak boleh gerak. Tapi dia khabar molek. Niat dalam hati. Niat salah. Dia senyap itu maksud dia wisalah dalam hati. Dengan kefahaman yang jelas. Secara yaqazah tu. Nah, hatu pendapat jumhurnya. Sebab tu kalau tanya ini bukan pilihan lah. Tapi mazhab dia kata boleh. Telah dinukilkan juga daripada sekumpulan ulama salah bahawa sesiapa yang berhadas selepas tasyahud, maka solat dianggap sempurna. Selesai dia tasyahud akhir tu, ketung. Dia jadi maya dia. Dia keluar dengan ketung tu. Tak ada wisalah. Tak ada wisalah ni. Kalau wisalah, lepas wisalah ketung, semua kata boleh tu. Ni pakai tak wisalah. Assalam, apa ni, kita ketung. Selesai ada tasyahud tu. Beres tu. Dia semaya dia tu, apa ni, batal dengan ketung. Keluar dengan ketung, bukan batal. Tu biar ketuk dia. Ada dinukil kayak gitu. Antara mereka ada Al-Hasan Basri ni. Bukan main-main. Ibn Sirin, Atta. Terdapat khilaf riwayat lah daripada Atta ni. Dan An-Nakhai. Perkara ini juga diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Namun Imam Ahmad, Abu Hatim Ar-Razi dan lain-lain menafikan kesahihan maklumat. Kata Sayyidina Ali kata gitu. Dia kata tak betul tu. Ia juga diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud melalui jalur sanad yang munqati', terputus. Ada juga kata Ibnu Mas'ud pun dapat gitu juga. Tapi hak ni tidak. Ulama kata tak kuat lah sebab dia sanad tak bersambung. Tak apalah ada. Jadi hak kita nak pakai mana? Hak jumhur tadi. Hak jelas begitu kita baca banyak mana okey. Dak Nabi sallallahu tak sahabat sebut ketung. Sebab tu ana faham hak dia sebut nak ayatnya boleh juga. Bukan sempurna pun. Ana rasa dia kata gini dia tidak topik ketung gitu. Mesti dia wisalah. Nak ayatnya kalau ketung pun jadi. Tapi kalau hak tadi, tak boleh dia lepas wisalah. Kalau ketuk sebelum tu tak kira. Batas maya tu. Itu maksud dia. Tapi kukuk mana apa dia hadrat. Bila kita tahu masalah ni, maknanya boleh jadi benda tu, yalah, boleh jadi bila benda tu berlaku gitu. Dalam keadaan kita tidak mengikat dengan satu mazhab, bagaimana kalau dalam keadaan yang kritikal lah, berlaku gitu. Kita pupuk, buana sokmo, kata tak. Kalau kita kira jadi berdasar pendapat ni boleh. Kalau kita tidak mengikat lah. Sebab ulama kata kalau kita ikat kemahmi dengan pendapat kata tak boleh. Itu maksud dia. Tapi kalau anak lah, anak ejah biar wisalah. Ni maknanya dalam keadaan tak boleh nak kawal. Itu lain cerita. Boleh. Itu hikmah khilaf tu. Jangan kita terlalu itu sangat. Sebab kalau kita tengok ulama besar-besar ni, anak 2-3 kali baca takut salah. Baca arak dia tu lah. Nak boleh kalau kita tasahih tu Baik, tak apalah. Seterusnya riwayat yang kedua, dia sebut dengan lebih kurang ni, iaitu riwayat ke 1317. Wabi qala akhbaran Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Abu Amir Al-Aqadi qala hadatsana Abdullah bin Ja'far Al-Makhrami an Ismail bin Muhammad bin Sa'd an Amir bin Sa'd an Sa'd ani Sa'd bin Abi Waqqas juga ni qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddih qala Abu Abdurrahman Abdullah bin Ja'far hadha laysa bihi ba'sun wa Abdullah bin Ja'far bin Najih walidu Ali bin al-Madini matrukul hadis. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, aku melihat, sini sebut aku melihat, tadi dah. Tadi hadis sebut, aku melihat Rasulullah memberi salam ke arah kanan dan ke arah kirinya sehingga kelihatan jelas pipi dia putih, jelas, noyak jelas. Sebut putih, noyak jelas. Abu Abdurrahman yang Imam Nasa'i berkata, Abdullah bin Ja'far bin Al-Makhrami, perawi hadis ni, tidak mengapa, yakni boleh dipercayai. Sedangkan sah lagi Abdullah bin Ja'far bin Najih, Abdullah bin Ja'far juga, tetapi An-Najih bin An-Najih, bapa pada Ali ibn al-Madini, atau matrukul hadis, perawi yang hadis ditinggalkan. Jadi hak ni Imam Nasa'i ayat kitanya, bahawa perawi hak dia bawa ni Abdullah bin Ja'far Al-Makhrami, bukan Abdullah bin Ja'far bin Najih. Abdullah bin Ja'far bin Najih tu perawi lemah sehingga hadis dia matruk, ditinggalkan hadis. Jadi hak ni dak lah. Dia nak memperkenalkan kita sebab nama pok pun serupa. Abdullah bin Ja'far. Dua-dua sama serupa. Tapi hak tu Al-Makhrami. Hak ni bin Najih. Hak bin Najih tu matrukul hadis. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahih. Pada hujung hadis Imam An-Nasa'i memberikan peringatan tentang dua orang perawi yang namanya sama tetapi merupakan individu yang berbeza. Abdullah bin Ja'far yang berada dalam rantaian sanad hadis ini dia sebut sebagai Al-Makhrami adalah perawi yang baik dan hadisnya boleh diterima. Jangan keliru dengan Abdullah bin Ja'far bin Najih, bapa kepada Ali ibn al-Madini, kerana beliau adalah perawi yang lemah dan hadisnya tidak boleh diterima.
Perbincangan hadis telah disebutkan sebelumnya. Baik, seterusnya bab yang ke-69. Babu maudhi'il yadain indas salam. Bab mengenai kedudukan kedua-dua belah tangan ketika beri salam itu, tangan kita duduk mana. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Imam An-Nasa'i meletakkan tajuk ini untuk membincangkan posisi tangan yang betul dan mengikut sunnah ketika seseorang sedang mengucapkan salam sebagai penutup salam. Bab ini meneliti riwayat-riwayat berkaitan sama ada tangan harus kekal di atas paha atau lutut, serta adakah terdapat pergerakan khusus yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika baginda memberi salam. Baik, hadis yang ke-1318. Wa bi qala akhbarana Amr bin Mansur qala hadatsana Abu Nu'aim an Mis'ad an Ubaidillah bin al-Qibtiyah qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqul kunna idza sallayna khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamualaikum wa asyara Mis'ar biyadihi an yaminih wa an shimalihi. Oh, ni mula-mula dia buat gini. Dia assalamualaikum, dia buat gitu. Lepas tu assalamualaikum, dia isyarat dengan tangan. Mis'ar dia buat gitu. Faqala ma balu haula'i alladhina yarmuna bi aydihim ka'annaha adnabul khayl ash-shumus ama yakfi an yad'a yadahu ala fakhidhi thumma yusallimu ala akhihi an yaminih wa an shimalihi. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir bin Samurah. Kata Jabir, kami dulunya kami apabila solat di belakang Nabi SAW, kami kata assalamualaikum. Makna dua kali, sebelah kanan sekali, sebelah kiri sekali. Masa kata tu kami isyarat tangan ke kanan dan ke kiri. Makna kalau hak ni tangan kanan, dia ada juga isyarat dengan tangan. Bergerak sekali dengan wisalat. Maknanya paling, bukan tak paling ni. Cuma ada juga pergerakan tangan sebagai isyarat kanan dan kiri itu. Jadi, lalu Nabi SAW bersabda, kenapakah orang-orang ini melambaikan tangan mereka semasa memberi salam? Seolah-olah ia seperti ekor kuda yang liar. Tidakkah cukup seseorang itu meletakkan tangan di atas paha? Duduk dia sudah atas paha. Kemudian memberi salam kepada saudaranya, yakni jiran dia di sebelah tu. Sebelah kanan dan sebelah kiri, cukup dah lah tu. Assalamualaikum. Apa duduk isyarat dengan tangan gitu? Sebab tu dia kata dulu. Jabir kata dulu. Tak masuk, tak boleh pakai lah ni bila Nabi tegur tu. Hadis Jabir bin Samurah ala sahih dan ia dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih. Perbincangan hadis kita jumpa dah hadis dulu. Bab yang ke-70, kaifas salamu ala yamin. Bagaimana cara memberi salam ke arah kanan? Padahal ada dah sebut tadi. Kalau kita perhatikan riwayat tak sama ni. Sanad tak sama. Walaupun kita nampak tajuk daripada hadis nampak sama, tapi dia tak sama riwayat dia. Baik, Imam An-Nasa'i telah mengemuka kedua hadis di bawah bab ini. Imam An-Nasa'i meletakkan tajuk ini untuk membincangkan tata cara spesifik atau kaifiat memberi salam ke arah kanan sebagai penutup salam. Sejauh mana menolehkan kepala dan lafaz yang diucapkan mengikut sunnah Nabi SAW. Riwayat yang pertama itu riwayat yang ke-1319. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Mu'adz bin Mu'adz qala hadatsana Zuhair an Abi Ishaq ana Abdurrahman bin al-Aswad an al-Aswad wa Alqamah ana Abdullah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin wa yusallimu an yaminihi wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddih wa ra'aitu Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yaf'alani dhalik. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW bertakbir pada setiap pergerakan turun, naik, berdiri dan duduk, dan baginda memberi salam ke arah kanan dan kiri. Dengan ucapan begini, salam itu bunyi begini, sini. Kita bincang dulu salam ni banyak assalamualaikum saja pada. Ini assalamualaikum warahmatullah. Sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah. Sebelah kiri. Sehingga jelasnya paling tu, sehingga kelihatan putih pipi dia. Dan aku lihat Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, wak gini juga support. Ni kata siapa ni? Kata Abdullah bin Mas'ud. Sini tak sebut. Hak sami Allah. Iktidah tu tak sebut. Maknanya hak ni kena hak lain pula lah. Sebab tu hadis ni dia kena jam'ul ahad. Kena konteks dia tu kena tengok secara kolektif lah, kita kata. Secara keseluruhan. Isu yang dibincang. Hadis Abdullah bin Mas'ud ala sahih. Hadis ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW sentiasa mengucapkan takbir pada setiap perpindahan posisi dalam salat. Turun ke rukuk, turun ke sujud, naik dari sujud, berdiri dan duduk.
angkat kepala daripada rokok tu, dia tak sebut dalam hadis. Sami Allahu liman hamid. Yang ketiga, sebagaimana hadis-hadis sebelum ini, penegasan sehingga kelihatan putih pipinya. Apa disebut sehingga putih pipi? Apa sebut waktu tu? Menunjukkan bahawa Rasulullah benar-benar menoleh dengan sempurna ke arah kanan dan kiri semasa memberi salam. Bukan sekadar menoleh sedikit. Jadi maknanya sebut putih naknya paling sengerti. Paling songas. Gitu. Kalau kita ada sakit-sakit sikit, dia boleh hilang. Paling. Yang awak acak kali. Itu senamai dia panggil tu. Sekali. Salam. Mana jelas. Nyata tu. Nak ayatnya sungguh. Bukan buat sikit-sikit. Perbincangan hadis telah disebutkan pada bab 124. Babut takbir sujud. Hadis 1083. Boleh rujuk situlah. Baik. Hadis yang kedua. Iaitu hadis ke 1320. Wabi qala akhbarana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani an Hajjaj. Qala bin Juraish. Anba'ana Amr bin Yahya an Muhammad bin Yahya bin Habban an ammihi Wasi' bin Habban. أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini pada Abdullah bin Umar tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, baginda mengucapkan Allahu Akbar pada setiap kali baginda turun untuk rukuk, untuk sujud. Baginda kata Allahu Akbar setiap kali baginda naik, sama ada daripada rukuk ataupun sujud. Hak ni rukuk ni tidak ni. Hak ni daripada sujud. Naik ketika rukuk tu Sami Allahu liman hamid, dah potong lah tu. Tuan tersilap tu. Daripada sujud. Naik ni makna daripada sujud. Sujud ni sama ada sujud nak pergi kepada orang panggil duduk antara dua sujud, ataupun sujud hak nak bangkit ke rekat. Tak kira asalkan bangkit daripada sujud. Itu maksudnya. Sebab tu hak rokok tu dah. Kalau nak rokok tu maksudnya untuk waktu betul. Sekali nak turun, mana berdiri, turun tu maknanya nak rokok. Tu betul lah. Tu potong daripada rokok tu. Tu silap. Kemudian baginda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Jadi hadis Abdullah bin Umar adalah sahih dan ia adalah antara hadis munfarid Imam An-Nasa'i. Perbincangan hadis telah disebutkan sebelumnya. Baik, bab yang ke-71 atau kaifas salamu ala shimal, bagaimana cara memberi salam ke arah kiri. Ada dah kedah ni sebutnya, cuma ni riwayat lain. Imam Nasa'i telah mengemukakan 5 hadis di bawah bab ini. Imam An-Nasa'i membincangkan tata cara atau kaifiat memberi salam ke arah kiri sebagai penutup salat, merangkumi aspek pergerakan kepala dan kesempurnaan lafaz salam mengikut sunnah Nabi SAW. Baik, hadis yang pertama ni 5 hadis. Iaitu hadis ke 1321. Wabi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz yani Ad-Darawardi an Amr bin Yahya an Muhammad bin Yahya bin Habban an ammihi Wasi' bin Habban qala qultu li ibn Umar akhbarani an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadrat bani sendirilah sanad tu lah. Kalau kita tengok di atas tu dia tak serupa, dia ada tak serupa sanad. Walaupun kita kata daripada Ibnu Umar belaka, tapi dia ada beza-bezalah. Qala qultu li ibn Umar akhbirni an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa kanat, qala fa dzakara at-takbir, qala yani wa dzakara assalamu alaikum warahmatullahi an yaminih assalamu alaikum warahmatullahi an yasarih. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, khabarkan kepadaku tentang Wasi' kata, dia kata aku berkata pada Ibnu Umar, akhbirni, yani khabarkan, yani cerita kepada aku tentang salat Rasulullah. Hak dia minta nama Wasi' bin Habban. Dia minta pada siapa? Ibnu Umar. Ceritakan kepada aku tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaannya? Beliau yani Ibnu Umar kemudian menyebut kata takbir. Di sini ringkas lagi. Sebut tentang takbir. Takbir ni mana takbir intiqalah lah. Dan beliau menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kiri. Sebab hadis ni nak ayat salat. Jadi hadis ni ringkas. Maknanya hadis ni hadis mukhtasar. Hadis yang mana banyak lagi sebut, cuma sebut ni bab salat. Hadis Ibnu Umar ni sahih, perbincangan hadis telah disebutkan sebelumnya. Hadis yang kedua iaitu hadis ke 1322 bi qala akhbarana Zaid bin Akhzam an ibn Daud yani Abdullah bin Daud Al-Khuzaibi an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Al-Ahwas an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ka'anni anzuru ila bayadi qaddihi an yaminih assalamu alaikum warahmatullah wa an yasari assalamu alaikum warahmatullah.
Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Beliau berkata, seolah-olah aku melihat kepada putih pipinya dari arah kanan ketika dia kata Assalamualaikum warahmatullahi, dan dari arah kirinya ketika dia kata Assalamualaikum warahmatullahi. Cuba tengok nombor 1. Ibarat ini berkait dengan lafaz yang dibuang, dan ibarat lengkapnya dalam keadaan aku Abdullah meriwayatkan kaifiat salat Rasulullah. Dia gini, kalau kita tengok dari syarah hadis, cuba kita tengok arah dia tu. Ana Abdullah anin Nabi. An Abdullah patut anin Nabi pula. Tu. Sepatut an Abdullah qala atau an Abdullah qala kana Nabi. Biasanya gitu. An Abdullah qala kana Nabi. Tapi ini daripada Allah, daripada Nabi. Apa disebut daripada Nabi? Kalau dalam sistem pengajian hadis, dia ada maksud dia tu. Kalau kita perhati, kita ada gitu sana tu, daripada Nabi. Hal ini an Abdullah an, riwayat secara an-anah. Dengan Nabi pun an-anah juga. Sebab tu bawah tu ana buat. Ini dalam syarah dia lah. Ibarat ini berkait dengan lafaz yang dibuang, dan ibarat lengkapnya begini. Dalam keadaan aku, mana an Abdullah hala kauni arwi kaifiyata salati Rasulillah. Panjang jadi. Dalam keadaan aku meriwayatkan kaifiat salat Rasulullah. Dia nak ayatnya, dia sebut ni, dia nak dalam keadaan dia meriwayatkan tentang kaifiat. Bukan dia riwayat daripada Nabi, dia meriwayatkan cara. Sebab tu dari segi terjemahannya, kalau kita nak terjemah, orang panggil mafhum, kita terjemah gini. Daripada Abdullah bin Mas'ud ketika mana dia meriwayatkan tentang kaifiat salat Nabi. Tu terjemahan dia. Orang kita panggil terjemahan berdasar pada jumlah muqaddar. Jumlah muqaddar. Tu. Dia kata, Abdullah pun kata. Ni hak dia kata ni ketika dia meriwayatkan kaifiat salat Nabi. Dia bukan riwayat daripada Nabi. Riwayat tentang kaifiat salat Nabi. Ketika dia riwayat itulah dia kata gini, seolah-olahnya aku melihat kepada putihnya pipi daripada kanan Nabi ketika dia kata Assalamualaikum. Begitulah. Siapa begitu sekali ulama kita sosok. Baik, tak apalah. Seterusnya. Riwayat yang keberapa? Yang ketiga. Riwayat yang ketiga. Wabi qala akhbarana Muhammad bin Adam an Umar bin Ubaid an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamin yusallimu an yaminih hatta yabdua bayadu qaddih wa an yasarih hatta yabdua bayadu khaddih. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke arah kanan sehingga putih, nampak jelas putih pipi dia, dan ke arah kiri sehingga jelas kelihatan putih pipi dia. Hadis Abdullah bin Mas'ud adalah sahih. Perbincangan hadis telah disebutkan sebelumnya. Kalau kita perhatikan ni, sebab Imam Nasa'i ni kalau tengok dari segi fiqh taujih dia, taujih fiqh dia memang terima hak dua kali lah salah. Jelas kan? Sahih belaka tu. Paling kiri kanan jelas. Jadi kalau ada hak kata sekali kot ni, sebab tu Imam Nawawi kata tak. Kalau sahih pun tak boleh lawan lagi. Kalau sahih kita akan kata tu nak ayat boleh ya. Bukan ayat afdal. Baik, riwayat yang keempat, wa bi qala akhbarana Amr bin Ali qala hadatsana Abdul Rahman an Sufyan an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu an yaminih wa an yasarih assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihi min hahuna wa bayadu khaddihi min hahuna. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda memberi salam ke arah supaya juga kalau anin Nabi tu kan, an Abdullah anin Nabi. Kena sebut tadi lah. Makna diriwayatkan daripada Abdullah dalam keadaan dia menceritakan bagaimana salat Nabi, itu kena gitu maksud dia. Sebut tadi lah. Jadi riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa dia meriwayat ketika dia meriwayatkan tentang salat Nabi bahawa baginda memberi salam ke arah kanan dan ke arah kirinya. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi sehingga kelihatan putih alik ni gini. Putih sini nampak masalik kanan, patuh masalik kiri putih sini hahuna. Dia isyarat terang. Baik. Hadis Abdullah bin Mas'ud adalah sahih. Perbincangan hadis telah disebut sebelumnya. Baik, hadis yang kelima di bawah tajuk ni, hadis yang kelima. Wa bi qala akhbarana Ibrahim bin Ya'qub qala hadatsana Ali bin Al-Hasan bin Shaqiq qala anba'ana Al-Husain bin Waqid qala hadatsana Abu Ishaq an Alqamah wal Aswad wa Abil Ahwas qalu hadatsana Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminih assalamu alaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi al-ayman
wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi al-aisar. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke arah kanan dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi sehingga kelihatan putih pipi kanannya, dan ke arah kirinya dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi sehingga kelihatan putih pipi kirinya. Ini kita bincang sikit lah ni. Hadis Abdullah bin Mas'ud adalah sahih. Pengulangan riwayat. Pengulangan riwayat kelihatan putih pipi, banyak sebut dalam riwayat putih pipi Nabi bila dia wisalah. Dalam banyak hadis terutamanya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menunjukkan bahawa ini adalah amalan yang sangat biasa. Pakak sebut begitulah kau. Ia bukanlah sekadar pergerakan tapi satu standard kesempurnaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar solat tidak lakukan dalam keadaan terburu-buru. Paling molek, jangan paling biah. Paling biah tu tak boleh. Sebenarnya, kalau sini pun kita bincang dah sebelum ni, nak peringat. Kita wisalah ni kan, dia kena ada tumak ninah juga. Tu baru sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Orang kata paling biah, panggil tak? Assalam. Kena berhenti sekejap. Hatulah hak molek. Baru nampak tertib-tertib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu maksud dia. Yang ketiga, perbezaan ahli ilmu mengenai lafaz salam. Kita nak sebut sikit saja. Ni ringkas saja ni. Hafiz Ibnu Rajab berkata, terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai tata cara salam. Sekumpulan ulama bersalam ialah assalamualaikum warahmatullahi. Ini diriwayatkan daripada Nabi melalui pelbagai riwayat lah. Tadi pun kita sebut dah tapi sikit kan. Dan inilah pendapat majoriti ulama. Sekiranya seseorang hanya meringkaskan kepada lafaz assalamualaikum, mengikut jumhur ulama, cukup dah. Assalamualaikum. Gitu ya. Mengikut jumhur ulama, sudah memadai. Semaya dia sah, tak ada kekurangan pun. Dia gitulah. Tapi kena ingatlah, kalau Nabi sebut warahmatullah, kita kata warahmatullah. Tapi naknya boleh berlaku. Kalau kita tengok dalam konteks salam, kalau kata lebih, jadi boleh lebih. Kan? Assalamualaikum boleh 10. Nabi kata, Assalamualaikum warahmatullah boleh 20. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh tu boleh 30. Tapi kena ingat, hak tu sebut Nabi kalau hadis tu dia bukan sebut tetes main. Hak tu yang jadi khilaf wabarakatuh tu. Bu Sayyidina pula. Hak tu bukan dalam ni Sarawak tu. Tak ada Sayyidina assalamualaikum. Sayyidina tak lah ni. Ni jangan tambah terkala. Ada tambah pun. Lebih wabarakatuh kita bicara dah. Kau tu lagi anak tak ingat tapi anak ada buat nota. Cuba kita tengok lepas ni. Baik, cuba kita tengok sini. Ni anak ambil Hafiz Ibn Rajab ni sebab anak tengok dia buat mari ni kira-kira sudah merangkumi. Baik. Jadi kalau kata assalamualaikum tu pun sudah memadai di sisi jumhur ulama. Jumhur ni bukan majoriti. Jumhur ni ramai. Boleh jadi 80, 90. Atas pada tu kan orang panggil. Maknanya ijma' lah. Bagi mazhab Ahmad, terdapat dua pandangan dalam masalah ini. Sekumpulan ulama berpendapat bahawa ditambah lafaz wa barakatuh pada salam. Bagi mazhab Imam Ahmad, dia kata kalau tambah wa barakatuh pun tak apa. Ini satu pendapat daripada mazhab dia. Antara yang berpendapat itu Al-Aswad bin Yazid yang membacanya pada salam pertama. Dia pada salam pertama dia baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam mazhab Ahmad, antara yang sebut gini Al-Aswad untuk salam pertama. Mana salam kedua tu setakat Assalamualaikum warahmatullahi. An-Nakhai pula berkata, aku sebut gitu juga. Tetapi aku masa sebut warahmatullahi wabarakatuh aku sela. Ni lah ulama kata, tak tahu mari mana ni pendapat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tu. Secara sir ni tak bunyi lah, orang tak dengar lah. Tak apalah tidak. Sebab ni termasuk dalam khilaf. Sebahagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i juga menganggapnya sebagai sesuatu yang disunatkan. Dalam mazhab Syafi'i boleh dianggap sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abu Daud telah mengeluarkan riwayat daripada hadis Wa'il bin Hujr bahawa beliau salat bersama Nabi sallallahu ni Imam Abu Daud ni bukan salat bersama Nabi ni. Wa'il cerita riwayat daripada Abu Daud. Wa'il bin Hujr dia sebut, dia kata dia pernah salat bersama Nabi SAW. Dan baginda memberi salam ke arah kanan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke arah kiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Arah kiri tak sebut wabarakatuh. Aku dengar. Masa aku semaya dengan Nabi kata Wa'il. Sebahagian ulama mazhab Ahmad, yakni mazhab Hambali berpendapat bahawa tindakan Nabi SAW itu hanya dilakukan sekali sahaja sebagai tanda nak ayatnya harus. Bukan amalan hak biasa. Maknanya hak biasa tak ada wabarakatuh. Kata siapa ni? Kata sebahagian ulama dalam mazhab Ahmad. Tapi mazhab Imam Syafi'i tak. Memang sunat. Wabarakatuh.
Penulis yang Ibn Rajab berkata lagi. Dia kata terdapat di kalangan ulama salaf yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah pada salam pertama. Dan memadai dengan Assalamualaikum pada salam kedua. Hal ini diriwayatkan daripada Ammar dan lain-lain. Dan telah pun didahului dengan hadis marfu' daripada Ibnu Umar yang menyokong amalan. Mana ada juga di kalangan kita kata ulama salaf yang sebut gitu Assalamualaikum warahmatullah, alik kanan Assalamualaikum. Sekadar tu ya alik kiri ada juga. Baik, yang kedua, dan sekumpulan ulama berpendapat memadai dengan hanya mengucapkan Assalamualaikum dalam semua keadaan. Hal tu cukup dah. Kena ingatlah bila kata cukup dah, maknanya cukup dah untuk sebagai orang panggil sebab untuk keluar daripada semaya. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Al-Laits bin Sa'ad, dan ia diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu dan selainnya. Demikian juga ia terdapat dari sebahagian riwayat hadis Jabir bin Samurah yang marfu', dan dalam sebahagian riwayat lain terdapat tambahan warahmatullah. Imam Muslim telah mengeluarkan hadis tersebut dengan kedua-dua lafaz. Ini Hafiz Ibn Rajab dengan sedikit pindaan. Ana ubahlah sikit. Ambil mafhum saja. Ya? Jadi maknanya dalam riwayat Muslim ada sebut Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada sebut Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Adalah kau, sahihlah kau. Dalam riwayat Muslim. Penyusun dia punya syarah ni, Al-Ethiopi ni, dia kata, ni pada pandangan dia lah. Dia kata pada pendapat dia lah, pendapat yang lebih rajih di sisi saya ialah pendapat mereka yang mengatakan bahawa seseorang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah pada kedua-dua salam. Dia tarjih tu. Apa dia tarjih gitu? Hal ini berdasarkan banyaknya hadis sahih yang datang dengan lafaz. Adapun riwayat yang menyebutkan hanya Assalamualaikum saja atau ada tambahan wabarakatuh, maka dia dibawa dengan maksud bayan lil jawaz. Nak ayatnya harus saja. Nak bayan lil jawaz ni, bayanul jawaz nak ayatnya harus saja. Bukan tak boleh lah. Tapi hak kuat berdasar pada riwayat yang banyak. Maknanya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum sahaja pun boleh, tambah wabarakatuh pun boleh. Tapi hak banyak Assalamualaikum warahmatullah. Itu tarjih yang dibuat oleh Syekh Ethiopi, pensyarah pada Sunan An-Nasa'i. Oleh itu bolehlah dia diamalkan pada waktu-waktu tertentu, namun menjadikannya sebagai pegangan atau amalan tetap mazhab adalah kurang tepat kerana dia menyalahi kebanyakan hadis-hadis yang sahih. Boleh nak buat. Maknanya tak boleh nak kata bid'ah lah. Tapi kalau nak kira hak banyak, Assalamualaikum warahmatullah. Memang kita jumpa tadi kita baca pun banyak tu. Baik, perbincangan tentang wabarakatuh dalam salam kita nak bicara sikit. Penyusun Imam Nasa'i rahimahullah, kalau kita baca kitab dia telah mengeluarkan hadis, telah meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini melalui beberapa jalur dan dengan lafaz yang berbeza-beza. Sebagaimana yang telah dibincangkan kesemuanya sebelum ini. Namun tidak terdapat dalam mana-mana riwayat tersebut maupun dalam hadis-hadis lain yang beliau keluarkan daripada sahabat yang lain tambah lafaz wa barakat. Sedangkan tambahan tersebut telah sabit dalam riwayat yang lain selain daripada hak ada dalam. Sebab kalau kita tengok sini kan, kalau kita tengok hak Imam Nasa'i bawa ni dia tak ada sebut wa barakat. Tetapi dalam syarah tu adalah. Dalam riwayat Muslim ada. Itu maksud dia. Poin utama yang ingin disampaikan ni Syekh Ethiopi ni. Ini anak petiknya ulasan Syekh Ethiopi. Poin utama yang ingin disampaikan oleh Syekh Ethiopi adalah berkenaan lafaz tambahan al-wabarakatuh. Jadi dia sebut begitu tu ada dua poin yang dia nak sampai. Yang pertama, dalam siri hadis yang dihimpunkan oleh Imam An-Nasa'i khususnya dalam bab yang sedang kita bincang, tidak ditemui riwayat yang menyebutkan tambahan wabarakatuh pada hadis Ibnu Mas'ud maupun pada hadis lain yang dipilih oleh Imam Nasa'i. Tak ada. Walau bagaimanapun, komentar daripada Syekh Ethiopi, beliau yang Ethiopi menyatakan tambahan tersebut terbukti ada dalam riwayat lain. Walaupun tak ada dalam Sunan Nasa'i. Dalam riwayat lain ada, kata Syekh Ethiopi. Cuma tak ada dalam Nasa'i. Hak lain itu sahih Muslim pada sebut. Jadi maknanya ada. Sebab itulah kalau kita tengok tadi ke, anak semua lihat dia sebut, Ethiopi sebut Umul Wasani. Maknanya bila ada belaka kita tengoklah kekerapan. Hak banyak riwayat. Sebab tak nak sebut tadi. Riwayat ni daripada perawi-perawi yang berbeza. Maknanya riwayat tu lebih banyak. Sahih. Jadi makna hak kata, bagi pandangan dia, hak kata Assalamualaikum saja. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak tu nak ayat boleh. Tapi kalau kita nak buat amalan tetap hak lebih banyak, malah Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pandangan Syekh Ethiopi. Tapi orang lain ada berpandangan lain, dia kata boleh belaka, bukan ada. Macam-macam lah. Tapi kok mana pun ayatnya ada wabarakatuh tu. Tak boleh nak kata bid'ah lah. Walaupun tak ada Sunan Nasa'i ni. Gitu ya.
Kemudian untuk minggu depan kita bincang pula babus salam bil yadain, bab tentang memberi salam dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Tak disebut dah dia mai khusus pula. Nak ayatnya hak ni tak terpakai dah selepas Nabi tegur tu. Jadi ana setakat itulah dulu, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qala hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.